Dalam episod sebelum ini kita telah menginap di salah sebuah chalet yang cantik di Jinwu. Dengan keadaan chalet yang kondusif dan menarik, terdapat kemudahan yang lengkap. Bandar Pyeongchang juga pernah menjadi tuan rumah Sukan Olimpik musim sejuk. Serta berbaju Melayu pada pagi yang cantik di kawasan yang cantik di depan chalet. Dalam episod kali ini, kita akan ke Seoul semula untuk merasai City Vap yang berkepadatan 9 juta penduduk. Jom saksikan. Setelah sampai di Seoul Station, kami perlu pakai Climate Card dan railroad di kios yang berhampiran untuk turut spa selama 5 hari untuk mendapatkan penjimatan ketika menaiki tren dan bas di Seoul. Setelah sampai di Seoul Station, kami transit untuk menaiki subway menuju Myeongdong yang akan menjadi tempat penginapan kita selama 3 hari. Myeongdong 123 Hostel. Telah sampai di hostel untuk 3 hari penginapan. Hostel ini cukup sekadar tidur. Mempunyai cukup kemudahan. Sayang. Ni kiri. Nak kena? Pergi makan dinner dekat kampungku restaurant. Kampungku. Baik, kedai kampungku. Diorang lapar gila. Sayang. Aneh. Jom. Ha? Kami menukar semula ke winter jacket memandangkan cuaca terlalu sejuk. Kami berjalan ke sekitar Myeongdong Street. Untuk melintas di sekitar Seoul, lampu isyarat adalah automatik. Hanya orang buta sahaja yang boleh menekan lampu isyarat. Korea Selatan terkenal dengan inisiatif mesra orang kurang, upaya untuk setiap fasiliti di sekitar bandar. Keadaan di Myeongdong Street sangat sesak dengan orang, memandangkan di sini merupakan kawasan tumpuan. Terdapat pelbagai jenis street food terdapat di Myeongdong Street. Untuk kami tak membeli kerana tak semua di sini adalah halal. Dari mana? Diorang dekat Myeongdong Street. Boy, makin jaga mata. So happening. Pada pagi berikutnya, kami ke Gangnam dan ke Starfield Library. Ya.
Tak ada orang yang menari lah. Orang. Tak ada orang ni hanya menari seorang. Ha. Kenapa? Oh, ni tempat mokok yang mokok ke taman lah. Ya, panas ni. Dia tak adalah library sangat pun. Tapi sebab orang nak study. Everyone can be a fireman. So you just wear the mask and put the fire. Seterusnya, kami ke National Museum of Korea. Museum Negara Korea ini terletak di Yongsan dan dibina pada tahun 1945 selepas kemerdekaan Korea daripada Jepun. Lebih 300,000 artifak dalam koleksi tetap dan dipamerkan pada satu masa. Antara koleksi utama adalah zaman prasejarah dan purba, Buddhisme dari dinasti Korea seperti Goguryeo, Bache, Silla, Goryeo dan Joseon. Kami ke Gosam Sinchon untuk merasai makanan yang restorannya biasa dikunjungi oleh orang Malaysia. Kami memesan sambal sotong dan ikan bakar makra yang sedap. Setelah habis makan, kami pun pulang semula ke hotel melalui subway. Nak pergi mana ya? Nak pergi mana? Sun Tower. Okay, so kita dah beli tiket. Tunjuk tiket sikit. Okay, so kita nak naik cable car.
dekat Namsan Tower. Terletak di atas Bukit Namsan, Namsan Tower mempunyai ketinggian menara iaitu 236 meter dan ketinggian bukit iaitu 243 yang menjadikan tempat ini setinggi lebih 480 meter dari aras laut. Siap dibina pada tahun 1971, Namsan Tower pada mulanya merupakan menara, penyiaran dan telekomunikasi. Kini Namsan Tower adalah ikon bandar di Seoul. View from Namsan Tower. My friends are like, oh my god, who's your really good looking friend? I'm like, oh, this one. Ya. That's 5-head Fred right here. Pemandangan malam juga sangat cantik ketika turun dari kabel kar. Beginilah suasana bandar Seoul pada malam hari dari atas. Sangat cantik dan melambangkan kesibukan sesebuah bandar. Kami pun pulang semula ke hotel dan plan untuk ke Gyeongbokgung Palace pada esok hari.